dia ada pokok aloe vera, betul tak? Okey. Dan yang paling kita takut, tak apalah saya minum aloe vera kat rumah saya je, jimat kan kat zoo kan. Okey. Sebelum guna, kita buka yang baru, kita kena goncang. Because kita nak hasilkan dia punya buih tu tadi. So dia punya efek lebih pantas. Okey. So kalau tuang dalam ni, dia boleh nampak dia punya buih-buih lah. Buih-buih bila dia tuang tu. Dekat situlah kita panggil dia saponin ataupun sabun semula jadi. Saponin ni sabun semula jadi yang Allah jadikan dalam pokok aloe vera tu. Kalau kita tengok dalam YouTube pun ada orang tu dia buat macam ni kan dekat aloe vera tu. So dia keluar banyak. Okey. Dekat situlah terhasilnya saponin yang boleh membantu kita untuk cuci usus kita. Secara semula jadi tanpa ada kaitan yang boleh merosakkan kita punya organ dengan lebih lanjut lagi. Okey, jom kita tengok kat sini. Lepas tu tambahkan lagi toksin ni. Kan? Kita masukkan dalam aloe vera. Kita minum. Okey, minum 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nampak tak? Bertukar tak colour dia? Mungkin dia tak sama lah macam Maggi, macam instant noodle yang sebelum ni kan sebab warna kuning. Tapi ni dia jadi lebih cerah dan lebih putih. Dia hilang tadi toksin tadi tu. Okey, sebab apa? Kita mengamalkan saponin ataupun aloe vera ni, detox ni untuk cuci kita punya usus kita tadi tu.